Dia bukan anugerah Tuhan, dia ujian Tuhan bagi kita. Allah bagi orang manusia macam Nabi Ibrahim ni untuk uji kita. Tetapi ujian untuk kita pilih antara anwar atau Allah SWT. Ini saya berani sebut sebab saya lalui. Saya full, saya tunggu-tunggu saya dari mana tu saya full. Dah faham kau nak jumpa aku sebab apa? Nah, saya mesti tak percaya. Saya kata budak yang nak kenal saya sebab apa dia? Saya nak jumpa abang, bang. Sorry bang, saya memang nak jumpa abang. Maksud dia lemah. Dia baru kenal. Kalau 2 hari. Dia betul lemah betul. Saya pucat, muka dia pucat. Saya kata sebab apa macam ni? Saya kenal bang. Saya betul saya kenal. Saya nak tanya, saya nak jumpa dia. Ya kau kenal kau punya pasal lah. Yang kau nak jumpa aku sebab apa? Aku bukan boleh buat apa. Saya bawa masuk UMNO ni. Satu ada jawatan apa? Dah. Saya nak jumpa abang sebab saya nak tanya 2 perkara. Pertama, abang duk bersumpah satu Malaysia sekarang. Abang tinggalkan Anwar demi Allah, bukan kerana pangkat darjat, tetapi kerana prinsip sebagai seorang Islam yang tak benarkan abang dengan Anwar. Apa dia tu bang? Apakah itu kerana politik ataupun kerana bab liwat? Saya kata dua-dua dah. Liwat tu siapa bang? Nanti dah saya cakap. Tapi bukan aku yang kena liwat, orang lain. Saya cakap dia nak tahu yang itu. Satu. Kedua, dia tanya saya. Dia tak bagi tahu saya. Dia kata sebab apa orang takut dengan Anwar? Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri ke bang? Dia budak-budak. Dia kata ya bang. Dia kata sebab apa dia cakap? Ya takut. Saya pergi jumpa Datuk Najib. Masa tu dia cakap. Malam tu dia cakap dekat saya jumpa Datuk Najib bang, sebab orang pegawai khas Datuk Najib saya kenal. Saya jumpa Datuk Najib sebab saya kena liwat dengan Anwar. Orang besar, takkan saya nak jumpa orang kecil. Saya nakkan perlindungan. Saya jumpa Datuk Seri Najib dekat rumah dia. Dia dengar, dia terkejut. Dia dengar, lepas tu dia kata, tak apa lah, you balik lah. Buatlah dengan polis. Saya tak boleh campur. Datuk Najib tak nak tolong saya bang. Saya jumpa polis macam tu juga. Saya jumpa polis dengar. Lepas tu mula polis kata, okey lah, kita buat report, kita akan tunggu. Mula-mula nak tolong. Tapi lepas tu polis kata, telefon balik kata, you buat sendiri lah. Dah buat nanti baru kita jasa. Kita tak mau campur. Apa dia bang? Sampai semua takut dengan Anwar. Apa dia Perdana Menteri ke? Dia ada deal dengan Perdana Menteri ke? Saya ingat lagi dia cakap. Dia cukup marah. Jadi sebab itu malam itu saya dah tahu dah tak ada konspirasi. Kalau ada konspirasi untuk Najib, apa saya full 52 saya. Takkanlah dia nak komplain dengan saya. Kalau Datuk Najib tolong dia, kalau polis tolong dia, tak ada konspirasi. Saya tahu. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari mulut saya pun. Allah SWT takdirkan saya dengar dari mulut saya pun. Dan saya pun ambil kesempatan tu, saya suruh dia cerita semua yang dia buat. KY Jelly ke apa Jelly semua cerita. Dan termasuk saya tanya dengan dia, seorang budak ni yang saya tangkap hasil maklumat dengan Wan Izzah yang menyebabkan saya tinggalkan Anwar 2 tahun. 2 tahun sebelum tu lah, tahun 2008, tahun 2006. Saya tanya budak ni, saya kata kau kenal nama budak ni? Dia kata apa tak kenal bang, dia bawa saya dulu. Saya nak kena bedal dengan Anwar Ibrahim, dia tunggu pintu. Bagi saya, jawapan itu cukup bagi saya untuk meyakinkan saya lagi bahawa apa yang saya buat, meninggalkan Anwar itu merupakan satu keputusan yang betul datang dari Allah SWT. Ini yang berlaku. Sebab itulah tak payah saya nak bagi tahu ke kawan PKR, kawan apa. Ini yang PKR ni cukup lah. Kalau setahun dulu saya cakap tak nak dengar, tak apalah. Kalau sekarang pun saya cakap, dah kena bohong terang-terang, kena temberang terang-terang, lagi nak ikut saya pun tak tahulah. Nak kata bodoh, marah lebih kurang tu. Doktor akan bawa sampel bukti air mani Anwar Ibrahim dalam badan saya. Malam tu lagi saya tahu lah. Saya pun, pas saya tengok dia muka pucat tu apa tu. Saya dah 2 hari tak buang air. Sebab apa tak buang air? Sebab ada benda dalam. Ada benda apa pula? Ada cerita kat saya benda tu. Saya tahu. Dan itu bukan saya nak bawa, bukan saya pun nak bawa doktor. Saudara ingat saudara boleh beli doktor? Oh, dia ini semua konspirasi. Kalau ikut kapal Sirka itu robot, dia kata. Itu program. Ini hakim robot, ini pendakwa robot, ini doktor robot, semua robot. Sebab apa dia bantai semua hakim? Dia bantai hakim, dia bantai pendakwa, dia bantai doktor-doktor. 3 doktor tuan-tuan, bukan 1. 3 doktor. Dr. Razali, Dr. Khairul, Dr. Siu. Ini doktor hospital Kuala Lumpur. Sudah ingat kita boleh bayar semua doktor? Tapi dia serang semua doktor ni. Kerana apa? Kerana dia tahu sampai masanya doktor-doktor ini akan keluarkan satu bukti yang sukar untuk Anwar tolak. Sebab itu saya nak beritahu saudara, habislah dia. Ini nak cakap apa? Bukti yang ditampilkan bukti sahih.
You nak air mani ni nak curi apa? Kalau darah ke, dia punya gigi dia ke, kuku dia ke, kita ambil, kita kata ini bukti dia dengan sapu. Dia bilang kata dia tipu. Ini kuku saya mana tak ada sapu dulu. Saya punya darah ni masa bila saya tengah pengsan ke apa dia ambil. Ya, boleh ambil darah masa pengsan. Rambut lagi lah boleh ambil masa pengsan. Tapi ini air mani. Mana yang boleh ambil air mani? Ini persoalan dia. Dan saya nak bagi tahu ke kawan saya dalam PKR, dalam PAS, saya berjuang sama saudara dulu. Saya round tempat ini paling banyak. Ya, saya masa itu mempertahankan Anwar. Pada masa itu kerana saya tak tahu kebenaran. Saya lebih dahulu tahu kebenaran, saya buat keputusan. Sekarang zaman saat tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok kebenaran. Tengok dalam PKR, tengok dalam mahkamah. Saya minta dengan nama Allah, bukan atas nama UMNO, bukan atas nama Barisan Nasional. Ini semua sifat sementara. Parti ini sifat sementara. Tetapi yang lebih penting atas nama Allah SWT, untuk kita sebagai hamba Allah yang tunggang, yang solat, duk bertobat selalu, ya, duk bercita-cita untuk masuk syurga dan sebagainya. Ini perhitungan saudara. Apakah saudara sanggup untuk gadaikan masa depan saudara di akhirat hanya kerana perangai satu orang manusia? Saya nak lepaskan tanggungjawab saya. Saya dah cerita semua. You nak terima tak nak terima, you punya pasal.